Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Hanita binti Laja Harun dari SMK Perempuan Likas. Ikuti perkongsian saya yang bertajuk Meningkatkan Penguasaan Murid 3B bagi topik penentangan masyarakat tempatan melalui aktiviti History e-book Project. History e-book Project merupakan pembelajaran yang melibatkan murid dengan penggunaan aplikasi AI seperti ChatGPT, Gemini, Canva, dan Canva AI untuk menghasilkan e-book bagi topik sejarah yang sukar dikuasai oleh murid kerana topik tersebut agak mengelirukan. Kenapa mengelirukan? Kerana melibatkan ramai tokoh, sebab-sebab dan juga perkembangan peristiwa perjuangan yang berbeza. Murid mengalami kesukaran menguasai kandungan topik sejarah yang mengelirukan. Hal ini disebabkan topik ini melibatkan ramai tokoh ya. Kalau kita lihat di sini saya tunjukkan terdapat 10 tokoh yang mana 10 tokoh ni mempunyai sebab-sebab dan juga perkembangan yang berbeza antara satu dengan yang lain yang menyebabkan murid ni apabila dia mempelajari topik ini dia agak keliru apabila menjawab soalan yang berkaitan ya. Kemudian yang seterusnya ini adalah dapatan ujian pra yang mana kalau kita lihat di sini pencapaian murid tertumpu kepada grade C dan D. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi meningkatkan penguasaan murid terhadap topik, matlamat dan bentuk penentangan masyarakat tempatan. Kemudian untuk mengetahui persepsi murid menggunakan aplikasi AI dalam pembelajaran. Dan kajian ini melibatkan seramai 33 orang murid daripada kelas 3 berlian. Setelah membuat perancangan dan persiapan, maka saya mulakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan di dalam bilik darjah tersebut, saya mulakan dengan sesi tunjuk ajar kepada murid-murid, iaitu bagaimana menggunakan atau menghasilkan prompt menggunakan Gemini, ChatGPT, dan juga bagaimana menggunakan Canva untuk menghasilkan e-book mereka tersebut. Kemudian, murid-murid dibagikan ke dalam kumpulan yang kecil, yang mana mereka berbahagi tugasan untuk mendapatkan image-image daripada prompt yang mereka hasilkan, kemudian dibawa ke Canva untuk membolehkan mereka menghasilkan e-book. Dan hasil kerja mereka ini mereka kongsikan dalam kepada kumpulan-kumpulan yang lain ya. Yang mana semasa mereka menerangkan, kumpulan lain yang mendengar penerangan tersebut akan melihat e-book yang telah mereka hasilkan. Dan proses ini berterusan sampailah semua hasil e-book itu telah diterangkan kepada semua murid. Dapatan menunjukkan berlaku peningkatan yang sangat ketara berdasarkan perbandingan ujian pra dan juga ujian pasca ya. Kalau kita lihat sebelum ini dalam ujian pra, grade murid tertumpu pada C dan D. Tetapi dapat kita lihat di sana berwarna jingga, grade pencapaian murid tertumpu pada grade A dan juga grade B. Seterusnya, dapatan ini adalah menjelaskan persepsi murid menggunakan AI dalam pembelajaran, yang mana rata-rata murid menyatakan mereka mendapat ilmu baru daripada aktiviti yang dilaksanakan, ya. Dan aktiviti ini juga membantu memudahkan mereka untuk mempelajari sejarah, membantu mereka memudah untuk capai maklumat yang mereka perlukan. Dan seterusnya, murid-murid juga melalui sesi pembelajaran yang menyeronokkan. Jadi apa yang saya boleh simpulkan daripada persepsi ini ialah murid telah melalui satu sesi pembelajaran yang bermakna yang membolehkan mereka menguasai isi pelajaran itu dengan lebih baik. Dan berikut ialah dapatan tambahan iaitu hasil kerja murid. Di sini kita dapat lihat ya bagaimana kalau kita imbas balik buku teks yang saya tunjukkan sebentar tadi ya, maklumat dia begitu panjang, detail ya, tetapi di sini murid boleh memberikan gambaran ya perkembangan peristiwa tersebut. Ini membolehkan mereka dapat memahami dan menguasai lebih baik topik tersebut melalui image-image yang mereka telah perolehi. Dan aktiviti ini atau amalan ini telah pun disebar luas ya bersama pegawai meja mata pelajaran sejarah dan juga rakan-rakan barisan pemikir mata pelajaran sejarah
di negeri Sabah ya. Kemudian yang berikutnya ialah dikongsikan dalam kalangan guru-guru sejarah dan juga telah dikongsikan oleh murid-murid sempena sambutan Minggu Perpustakaan Negeri Sabah. Dan sebagai rumusan, History e-book Project ni sememangnya berjaya meningkatkan penguasaan murid dan yang lebih penting lagi, murid memperolehi pengetahuan dan juga kemahiran digital yang mana hasrat ini adalah selaras dengan dasar pendidikan digital negara kita ya. Dan seterusnya, pedagogi yang berkesan memberi impak positif terhadap pembelajaran dan kemenjadian murid. Menurut mendiang Profesor Emeritus Kuke Kim, pembelajaran sejarah berkesan jika guru berupaya menyediakan program pedagogi yang sesuai. Oleh itu, History e-book Project telah berjaya menjadi satu pedagogi yang berkesan untuk membolehkan murid menguasai isi pelajaran dan juga menguasai kemahiran digital. Sekian dan terima kasih.